Memang banyak dia punya mod cahaya. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala malap je macam ni. Kalau yang ni, korang boleh pakai lama sebab bateri dia ni jimat. Kalau korang nak pakai terang, tekan lagi. Tekan lagi. Dan yang ni yang mod keempat, mod paling terang. Kalau yang ni, guna waktu kerja malam memang sangat function. Cuma mod keempat ni dia terang, jadi bateri dia ni cepat habis. Kalau korang nak jimat, guna untuk camping, korang boleh pakai mod 1 sampai 3. Yang ni lampu portable yang jenis rechargeable. Lampu ni macam-macam yang korang boleh guna. Untuk kerja boleh, untuk camping boleh, untuk kecemasan boleh, untuk standby dalam kereta pun boleh. Lampu ni banyak cara untuk gantung tahu, sebab kaki dia ni jenis pakai magnet macam ni. Kalau korang buat kerja, korang boleh tampal lampu ni mana-mana dekat permukaan besi. Dia boleh lekat dengan kuat dan terus suluh dekat tempat korang buat kerja. Kalau korang nak jadikan lampu kemah pun boleh. Dia punya cakuk ni korang boleh gantung dekat kemah. Boleh jadikan lampu utama bila camping nanti. Nak jadikan lampu meja pun boleh sebab dia punya kaki ni jenis lebar macam ni. Korang boleh adjust dia punya angle bila letak dekat meja nanti. Yang ni lampu rechargeable. Bila bateri habis, mudah untuk korang charge. Cucuk je charger dekat bahagian sini. Dan korang boleh tengok bateri indicator dekat bahagian sini. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang boleh guna untuk macam-macam, boleh gantung dengan macam-macam cara, korang boleh check lampu ni dekat link video. Korang ada sebiji lampu ni memang sangat function bila waktu kecemasan.